Terima kasih kerana terus bersama saya Nazri Kahad dan juga Profesor Madya Dr. Baharudin Abdul Aziz daripada UiTM Shah Alam dalam You Wartawan, dan juga kita masih bersama Datuk Saifuddin Abdullah. Datuk, ya saya. Datuk, bagaimana selepas ini PRU 12 sudah berlalu, PRU ke-13 akan mendatang tidak lama lagi, dan juga by-election di Bukit Gantang, Bukit Selamba dan Batang Air. Bagaimana orang politik boleh menggunakan media baru misalnya dan menjadikan sumber alternatif kepada informasi yang diperoleh oleh rakyat, dan pemimpin-pemimpin politik dapat menggunakan sebaik mungkin, kerana mereka ini orang muda, dia punya kehendak berbeza. Orang ni dia nak sesuatu yang terbuka, ada governance, ada integriti dan isu-isu yang dekat dengan mereka, dan mereka ni looking forward, berpandang jauh ke hadapan, tidak melihat ke belakang, dia tidak melihat baggage di belakang. Jadi bagaimana media baru ini boleh membantu orang seperti Datuk ni? Saya rasa bukan membantu saya, tapi membantu orang-orang muda. Sebab orang muda, dia permintaan dia ni yang selama ni kita gagal penuhi. Orang muda dia ada, saya selalu sebut 3 permintaan dia nak suaranya didengar. Jadi medium seperti Facebook dan ICT yang lain itu memberi mereka peluang untuk suaranya didengar. Kemudian mereka nak peranannya diiktiraf. Mereka bukan nak jawatan, tetapi kalau kita boleh bagi mereka peranan memberi pandangan, kita boleh buat online community. Misalnya mereka boleh bagi pandangan mereka, dan kita selesaikan isu-isu mereka secara langsung kepada mereka dengan cara yang sesuai dengan mereka. Dan kalau dari segi pilihan raya lah, saya fikir paling kurang pun internet boleh digunakan untuk kita berhubung, berinteraksi dengan pengundi luar. Setiap kawasan pilihan raya, setiap kawasan parlimen, baik Dewan Undangan Negeri, baik, dia akan ada sejumlah pengundi yang tinggal di Kuala Lumpur misalnya. Jadi kita harus gunakan ini untuk menghubungi mereka di luar sebelum mereka balik mengundi. Dan Datuk, ada tak idea-idea lain yang boleh kita kongsi bersama yang diajukan oleh chatters bersama Datuk sekarang ni? Ada 3 yang baru saya sempat lihat. Misalnya ada satu yang mencadangkan kita sepatutnya, dia kata, beri tumpuan yang lebih kepada pembangunan di peringkat lokal, menggunakan pihak berkuasa tempatan dengan cara lebih efektif. Satu idea yang bagus. Ini pun dulu kita pernah bincang, tapi ini datang dari kawan-kawan. Yang kedua ialah dia kata kita harus melihat peluang-peluang baru pekerjaan untuk orang muda, terutamanya dalam zaman ekonomi yang meleset ni. Zaman meleset. Dan yang ketiga, dia kata boleh tak cari, dia blunt sikit, dia kata boleh tak cari cara baru nak mengatasi masalah kemiskinan, takkan nak dengan cara yang ada sekarang saja. Datuk, saya sempat juga buka Facebook Datuk tadi. Antara yang menarik juga daripada Fazmi Liana binti Suhaimi mengatakan tahniah menang jawatan MKT UMNO, dan saya harap Datuk dan ahli BN yang lain tidak hanya menarik pengundi atau rakyat separuh jalan je, sebab pada masa kini pembangkang pun ada pemimpin yang muda dan hebat, dan politik wang paling utama yang UMNO harus tangani. Itu antara poin yang bagus yang dihantar oleh Fazmi Liana. Banyak juga pandangan yang lain. Datuk, terima kasih kerana terus bersama kami dalam You Wartawan, Datuk. Semoga kita ada masa lagi dan chat lagi dalam Facebook masa-masa yang lain, Datuk. Okey, insyaAllah. Terima kasih, Datuk. Okey, Prof. Itu antara idea-idea yang hebat yang diperoleh Datuk Saifuddin. Saya rasa ini platform, ini peluang, tetapi bagaimana kita boleh embrace, dan juga pemimpin di atas sana tidak melihat peluang ini sebagai suatu kekangan, sebagai musuh. Kadang-kadang ini kata semua ini tak boleh percaya semua ni. Pernah pelajar-pelajar saya sendiri sebut kepada saya. Dari sudut politik misalnya. Di Malaysia ni wujud 3 kerajaan tau. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Patut kita ni hebat, tip-top semua. Tapi sana tak kena, sini tak kena, parit kotor, tanah tersumbat sini, macam-macam masalah. Ini yang kita kena tengok sangat. Ini orang-orang muda, dari sudut orang-orang muda kan, dewan melepaskan masalah ataupun rasa tidak puas hati mereka lah kan. Datuk, Prof, apa lagi yang kita boleh gunakan? Kerana ini merupakan satu cara yang cukup efisien dan juga cepat, paling cepat. Orang muda dia nak sesuatu yang pantas, yang telus, yang cepat. Jadi kalau kita tidak menggunakan cara yang terbaik media-media baru ini, dan bagaimana kita dapat menjadikan media baru penggunanya berintegriti, ada nilai-nilai yang ikhlas, tidak menyalahgunakan dan sebagainya. Kerana orang kata kalau kita percaya pada segala pendapat dan pandangan melalui media baru, blog dan sebagainya, kita
kita tak boleh percaya kerana mungkin orang lain memberi pandangan atau mereka ni tidak ikhlas kita berselindung di sebalik nama-nama tertentu. Kalau misalnya kita lihat dari segi sudut positif, apa-apa maklumat pun ataupun apa-apa komen pun, kita harus lihat dia dari sudut positif. Kita ambil semua maklumat tu, kita orang kata canai dia balik, kemudian kita lihat apa tindakan susulan yang patut kita ambil berdasarkan pencernaian maklumat yang kita dapat. Pengurusan maklumat, penyaluran maklumat penting. Dalam era media baru ni, penyaluran dan pengurusan maklumat amat penting kepada pihak pentadbir lah, pihak kerajaan ke, pihak politik mana pun, itu yang penting lah. Jadi nasihat Prof kepada orang di luar sana, ke penonton-penonton wartawan, mungkin bagaimana kita dapat menggunakan cara berhikmah dan budiman di media baru ni. Sedikit. Betul. Bagaimana kita dapat menggunakan cara budiman media-media baru? Itu kena kita sendirilah kena ada integriti apabila kita menyuarakan sesuatu. Kita janganlah terlalu lantang hinggakan mencantas sana cantas sini. Kita kena ada etika apabila kita, saya pun pernah saya pun pernah kena juga apabila kita membuat komen dan sebagainya kan, ada orang keluarkan komen-komen tapi nama dia tak sebut lah. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Barudin Abdul Aziz kerana bersama kami sepanjang You Wartawan, dan inginkan pendapat juga pandangan diutarakan melalui program ini, hantarkan ke blogspot kami yousengkangwartawan.blogspot.com, dan anda boleh lihat di sana topik-topik akan datang dan juga program-program yang lepas anda boleh layari di sana. Dan juga topik kita malam esok pada Rabu, PPSMI wajar diterus atau diperbaiki pendekatannya. Jadi hantarkan pendapat anda, kami ala lalukan. Sekian pada malam ini, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.